Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Hairul daripada kedai MD. Nokta Legend tu. Belanja bunyi sikit. On dulu. Belanja bunyi sikit. Okey. Ni pakai berapa ton Jap. Kita bagi ton, kita adjust ton. Mesin canggih. Ni 2 ton, ini 3 ton. 3 ton, ini 4 ton. Ini 6 ton. 6 ton. Ini 99 ton. Bunyi syahdu. Okey, yang ni P. Right. Last sekali ni 1. So dia ada berapa ton? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan bunyi untuk legend tu. Okay, right. Saya off dulu. Yang ini saya nak share, tak ada apa-apa nak share, cuma langkah penjagaan. Untuk mesin Nokta Legend ni sebab dia fully carbon batang shaft carbon. So barang elektronik apa-apa pun samalah untuk barang elektronik yang melibatkan ada skrin macam ni. Cara penjagaan dia sama juga macam handphone, maksudnya jangan kena direct dengan air, jangan kena direct dengan cahaya matahari yang panas. So mungkin boleh menyebabkan skrin rosak kan. Jadi apa-apa detektor pun kalau nak simpan dalam kereta tu, balut dululah, balutkan dengan tuala ke, ataupun jangan simpan dekat bonet direct dengan matahari. Tu je lah. Ataupun jangan dedah kat matahari, letak kat luar rumah, pergi jemur. Tu janganlah, sebab dia barang elektronik. Sama juga macam handphone kita, simpan dengan elok. Jangan sampai jatuh, terhempas, jangan sampai lenyek. Macam tu lah, sama je. So shaft carbon, cara penjagaan dia pun sama. Maksudnya jangan kena direct panas lah. Jangan kena direct panas, jangan pijak. Nanti kan patah barang mahal kan. Okey, yang itu lagi untuk penjagaan lain selepas kita pakai kita pakai kat pantai selalunya. So sebelum kita slide ni sebab dia ni slide ni kan. So sebelum kita slide ni, kita cuci dulu lah. Cuci dengan air dulu, baru kita simpan. Sama juga dengan lower shaft ni. Bila kita lepas kita pakai tu, sebelum kita slide dia, pastikan cuci dulu sebab ada pasir-pasir yang terlekat ni. Cuci dulu baru kita slide. Kemudian bila kita cuci tu akan ada air lah. Contoh macam ni basah bila kita slide ni kan. Ini sebab ni memang belum keringkan lagi. So basah air ni, buka lah